Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Korang dah makan ke belum? Kalau belum makan, jom makan sama-sama dengan Mak Dia. Hari ni lauk Mak Dia ada tumis sayur betik. Tumis sayur betik. Siapa pernah makan betik masak tumis macam ni? Sedap kan? Betik ni dia separuh masak. Dia belum betul-betul masak, belum betul-betul lembut. Okey, kita ambil sayur betik ni dulu. Nampak ni. Wah, sedapnya. Lepas tu kita ada ikan masin bulu ayam masak sambal balado. Ya Allah. Mak Dia tengok, bagi tengok dekat-dekat. Sedap ni korang. Tengok tu sambal dia pecah-pecah macam tu kan. Minyak-minyak dia ni tuang kat nasi. Sedapnya. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa sayur tumis betik ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya sayur tumis betik ni. Dia terasa pedas. Manis daripada buah betik ni. Pedas daripada merica. Nampak tak hitam merica tu? Ya Allah, sedap. Sambal cili ketuk ni, ambil telur dadah, ambil sayur betik ni, nasi, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dia tambah lagi sikit sayur betik. Cukup makan. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.